Yang pertama, baca Sayyidul Istighfar. Siapa baca sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa baca dengan yakin sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Maka tuan-tuan, kita tak tahu mati siang ke mati malam. Orang yang istiqamah ni setiap hari buat Sayyidul Istighfar. Pasal apa? Takutlah kalau mati hari tu. Disebabkan kita tak tahu, tuan-tuan, tolong istiqamah baca Sayyidul Istighfar. Amalan kedua, Nabi SAW kata apa ni? Baca Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat, 7 kali. Bila? Selepas mayang subuh, lepas mayang maghrib. Siapa baca selepas maghrib, kata Nabi SAW, qabla ay takallama ahadan, sebelum dia bersembang dengan siapa-siapa, maka akan dituliskan baginya perlepasan daripada api neraka. Pergi depan Allah dosa banyak tapi tak boleh masuk neraka. Pasal apa? Ni cop dia, orang ni dapat tak boleh masuk neraka. Pasal apa? Pada hari mati dia baca 7 kali macam tu. Dan siapa baca pada subuh, kata Nabi SAW, dan sebelum dia sembang dengan siapa-siapa, akan dituliskan baginya perlepasan daripada api neraka. Yang ketiga, amalan apa? Surah Al-Mulk, jangan tinggal. Dia merupakan pendinding, merupakan perlepasan daripada azab kubur. Sebab tu saya terkesan dengan kata seorang ulama. Dia kata, kalau Allah berkehendakkan kepada kamu perlepasan daripada azab kubur, maka Allah akan permudahkan bagi kamu untuk membaca suratul Mulk. Tuan-tuan, kata tu perkataan simple ya, tapi dia sangat berat. Sebaliknya, kita boleh tafsir sendirilah. Apa dia? Kalau Allah nak azab kita, tuan-tuan, Allah bagi kita susah nak baca surah ini. Sibuk, ada orang lebih sibuk daripada kita, dia boleh baca. Kenapa kita tak boleh baca? Saya takut Allah tak mau bagi dekat kita kelebihan-kelebihan.